Kat Malaysia ramai yang minat kereta-kereta Jepun, kereta-kereta JDM. Ada yang minat supercar, hypercar. Saya minat wagon. Antara wagon yang saya minat adalah ni, Audi RS6. Berapa income yang saya kalau nak beli kereta ni? Jom, saya tolong breakdown. Model Recon tahun 2021, harga bermula RM688,000. Deposit kalau letak 30%, RM206,400. Dia punya road tax pula RM6,630. Insurans kalau dah ada 30%, RM12,786. Total upfront yang kena sediakan untuk beli kereta RS6 ni adalah RM225,816. Kereta macam ni susut nilai dia sangat laju. Jadi kita kira installment untuk 5 tahun je. Sebulan kena prepare RM9,030. Kalau setahun RM108,360. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM12,786. Road tax dia RM6,630. Untuk servis, katalah saya bawa kereta ni daily, RM7,000. Untuk wear and tear, tayar dia besar babe, kita preparekanlah saving RM15,000 setahun. Total up yearly expenses untuk RS6 ni adalah RM41,416. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM149,776. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM12,481. Berapa income yang sesa kalau nak pakai sebuah RS6? Katalah saya nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM41,603. Kalau nak gunakan 20% pula daripada income, berapa Sebulan income kena ada RM62,405. Keras. Apa kereta impian korang? Tak salah kita nak berimpian. Cuba korang komen, kita breakdown sama-sama.